Projek khas Program Inovasi Nasional Keterjaminan Agromakanan Rakyat Pintar yang terletak di Kota Raja Klang, Selangor merupakan sebuah projek tanaman nanas jenis MD2 dengan keluasan seluas 10.4 hektar yang meliputi 13 orang peserta dan nilai bantuan sebanyak RM500,000. Projek khas Pintar ini bertujuan untuk memperkasakan agenda keterjaminan makanan negara. Inilah projek khas Program Inovasi Nasional Keterjaminan Agromakanan Rakyat atau PINTAR yang terletak di Kota Raja Klang, Selangor. Melalui inisiatif LPNM, projek ini memfokuskan kepada pengeluaran variti nanas MD2 yang berkualiti tinggi di atas kawasan seluas 10.40 hektar. Seramai 13 peserta telah dipilih untuk menggerakkan inovasi ini dengan sokongan padu sebanyak 392,000 sulur bagi memastikan produktiviti yang optimum. Dengan nilai bantuan keseluruhan berjumlah RM500,000, LPNM komited meningkatkan taraf ekonomi usahawan serta petani tempatan. Terima kasih Lembaga Nanas Malaysia dan Kementerian Pertanian. Nanas Power.